Ada 10 hari terawal yang sabdakan oleh Nabi SAW disunatkan untuk kita berpuasa, dan 10 Muharram adalah salah satu peristiwa yang berlaku bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada Firaun, dan akhirnya Rasulullah SAW bertanyakan kepada para sahabat, mengapa masyarakat Yahudi di Madinah berpuasa? Ketika Rasulullah mendengar jawapan bahawa mereka berpuasa kerana Musa diselamatkan daripada Firaun, maka Rasulullah SAW menyatakan bahawa kitalah umat Islam yang lebih berhak untuk berpuasa meraihkan kemenangan tersebut. Maka disunatkan lagi untuk berpuasa pada 11 dan 12. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kelebihan ini adalah kerana Allah memberikan pada kita rahmat dan kasih sayang. Nak menunjukkan bukti bahawa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah memberikan keluasan ini. Bagaimana Allah memberikan Lailatul Qadar kepada umat Islam sebagai waktu yang bersejarah, waktu yang besar, waktu yang hebat, digandakan pahala amalannya. Begitu juga dengan Muharram, Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan amalan anak Adam pada bulan Muharram, khususnya pada 10 hari terawal. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan pada kali ini sebagai gaya hidup yang baru, ambil kesempatan untuk mendapat sebanyak mungkin pahala dan ganjaran, melaksanakan ketaatan demi ketaatan pada bulan Muharram, dan janganlah sesekali kita mencemari bulan yang suci ini dengan perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah menggandakan pahala amalan anak Adam, bulan yang mulia, hari-hari yang mulia ini, begitulah kita sepatutnya berwaspada supaya tidak terjebak dalam dosa, dan kita bimbang Allah Subhanahu Wa Taala melaknat kita kerana dosa-dosa yang kita lakukan khususnya pada bulan-bulan yang mulia ini. Ayo kita beramal ibadah di awal Muharram, jadikanlah tahun baru hijrah sempatan untuk kita berbuat kebaikan dan menyebarkan Islam sebagai agama menjadi rahmat ke seluruh alam.